Kenapa kerajaan hari ini mengambil langkah untuk menyekat akses media sosial kepada anak-anak bawah 16 tahun? Ada yang cuba nak mempolitikkan isu ini. Konon nak kata kerajaan hari ini cuba nak menyekat kebebasan bersuara anak-anak ni. Ada yang kata nak menyekat daripada bermain politik. Aku kadang tu tak faham. Apa yang sebenarnya ada dalam fikiran korang ni? Takkanlah budak-budak kecil nak main politik. Sudah pasti langkah yang dibuat oleh kerajaan ini adalah langkah yang lebih besar tujuannya daripada itu. Korang tahu ke tidak? Menurut daripada data, 1.47 bahan seksual kanak-kanak telah pun dirampas. Pemangsa kanak-kanak ini telah pun ditahan dan ditangkap. Dan benda ni berlaku hanya dalam masa 2 tahun guys. Betapa parahnya keadaan sekarang ini. Kerana media sosial. Dan sebabkan itulah kerajaan perlu mengambil langkah begini. Dan langkah ini seiring sebenarnya dengan langkah yang telah pun diambil oleh 25 daripada 30 lebih negara demokrasi dekat dunia ni. Ini adalah masa untuk negara Malaysia mengambil langkah yang sama. Korang tengok dan dengar daripada data tadi, korang tak rasa risau ke? Adakah korang rasa berbaloi untuk masih lagi memainkan politik, masih lagi nak memesongkan fakta, sedangkan langkah daripada kerajaan ini untuk menyelamatkan anak-anak kita? Dan macam-macam benda lah sebenarnya yang terjadi dalam media sosial yang melibatkan anak bawah umur ni. Itu realiti dia. Sebab mereka ini perlu lagi di bawah jagaan ibu bapa. Mereka ini mudah dipengaruhi. Sebab itulah media sosial yang luas ini tak boleh untuk mereka akses secara bersendiri. Sudah pasti perlukan jagaan daripada ibu bapa. Dan langkah daripada kerajaan ini tidaklah langsung menyekat anak-anak ini untuk akses media sosial. Still dia orang boleh lagi kalau nak tengok medsos ni. Tetapi perlu pemantauan daripada ibu bapa. Ibu bapa ni kena tengok. Tu baru betul. Dan langkah ini langkah yang baiklah sebenarnya guys. Kita sebagai rakyat, terutamanya ibu bapa yang ada anak-anak bawah umur ni, memang kena sokong langkah kerajaan ini. Ini adalah satu pendekatan terbaik. Sebab itulah negara-negara lain dekat dunia ni dah buat lama dah.